siapa yang dialisis tak boleh pergi umrah. Mama Fas. Itu suami saya pergi lepas. Mama Fas. Simple je. Kalau ada dialisis, nak pergi umrah, Roger TMK Travel. Kita akan bantu A sampai Z. Cuma adalah ada tengok kategori dialisis. Okey, untuk ni untuk dialisis. Ni cerita untuk dialisis. Boleh untuk dialisis, boleh ke tak boleh pergi umrah? Jawapan yang pertama, boleh. Yang pertama. Yang kedua, tengok kategori dia punya dialisis. Sebab apa? Dulu orang kata kalau dialisis ni nak pergi umrah mesti kena buat visa umrah. Supaya apa? Boleh pergi hospital kerajaan free. Dulu. Sekarang, walaupun dia visa umrah, sebab terlalu ramai orang dialisis sekarang ni. Dia visa umrah, dia pergi hospital kerajaan tu, doktor tu, tak tahu lah doktor kena sekarang. Dia akan check dulu level apa ni. Dia kata, oh ni level tak teruk, pergi swasta. Dia akan halau pergi swasta. Sebab apa? Sebab dia terlalu ramai queue. Jadi pergi swasta, walaupun pakai visa umrah, kena bayar juga. Tapi kalau dia tu memang level kritikal, ada surat apa semua, yang ni saya tak ni kata. Sebab doktor tu yang tentukan dia nak terima ke dia nak reject. Kalau reject kena pergi swasta. Kalau dia terima, bolehlah buat dekat kerajaan. Buat kerajaan, bolehlah free. Jadi sebenarnya visa umrah ke, visa turis ke, dua-dua boleh pergi dialisis, pergi umrah, tak ada masalah. Cuma kena prepare duit untuk buat dialisis dekat hospital swasta adalah lebih baik. Kalau siapa rasa nak pergi swasta terus, boleh, tak ada masalah. Cuma kena prepare duit je lah. Itu sahaja. Kalau nak cuba hospital kerajaan, boleh. Cuma kalau kena tendang, dia akan jadi 2 kali ya. Pergi hospital kerajaan, kena tendang, kena pergi hospital swasta pula. Boleh ke tak boleh? Boleh. Kalau rasa pergi ada 2-3 syarikat yang tak uruskan, TMK Travel. Syarikat yang menguruskan, yang memang sediakan khidmat ni. Maaf kalau nak pergi, boleh.